Hello, Assalamualaikum geng. Selamat kembali menonton ke channel aku. Video-video aku sebelum ni yang aku repair aku punya kereta. Aku tukar last hari tu aku tukar apa ni? Apa itu blower. Blower itu dah tukar dah elok. So sekarang ni aircon aku pun tak ada lagi. Tak jadi jadi balik. Bukan blower lah masalah. Masalah yang ni apa ni? Dia punya aircon resistor yang kontrol sensor tu lah. Yang untuk kontrol kipas laju slow, dia punya resistor tu. So stay tune. Aku nak buka dia punya resistor pula. Resistor dia dekat bawah ni, tepi ni agak susah juga lah. Nak kena merangkak apa semua. Memang makan masa sikit lah nak membukanya. Sebab aku nak tengok jenis apa. Lepas tu aku nak order dulu barang tu. Alright, stay tune. Okay geng, agak dia agak dalam lah juga. Tu nampak ke ada pin warna silver? Tak nampak. Tu yang soket aku cabut tu. Menatang tu lah aku nak kena cabut sekarang ni. Sakit kepala. Duduk bawah ni lah. Mantap. Okay geng, inilah benda dia. Nampak ni. Inilah resistor. Nanti aku order, aku pasang. Okay, stay tune. Barang sampai nanti aku buat video ni. Okay, barang yang dinanti-nantikan sudah sampai. Ini dia lah. Shopee baru hantar tadi. Lewat sikit lah. Biasa lewat petang memang dia hantar. Alright, ini dia. Tapi lain sikit daripada original. Original dia, orang kata lagi cantik lah. OEM dia lain sikit. Tapi janji soket dia sama soket je ni. Mari. Okay, aku dah pasang kat dalam ni, nampak tak? Ni lah dekat soket dia apa semua. Aku dah pasang. Okay, jap kita test. Alhamdulillah geng, hidup juga kipas. Barulah boleh laju. Kuat kipas ni. Sebelum ni dia slow kejap mati kejap hidup. Benda lah, itulah puncanya. Dia punya resistor. Okay, dah settle apa semua masalah. Yang mana baru cuba channel aku ni, like dengan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.